Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Belum tu kita nak tengok hak mustahil qadir dulu sikit je deh. Baik. Jadi kita akan boleh mula ni mustahil bab berkenaan dengan coding yang azali ni. Baik, tengok dah. Jadi ni baru boleh dobik. Sedap je. Jadi gini. Pendapat yang tahqiq, pendapat hak muktamad, coding yang azali adalah bermakna wahid, iaitu makna yang sama. Dah sama. Nak kata qudrah tu coding boleh, nak kata qudrah tu azali boleh juga. Tak apa, tak ada masalah. Pendapat yang kedua, pendapat Sa'duddin Taftazani. Dia membezakan, dia kata qading ni, kata tengok dalam Bajuri dia kata, wakila al-qadimu khasun bil wujudi. Qading itu kena bagi perkara wujudi. Zat Allah Ta'ala dengan sifat ma'niyah. Bahkan dalam Aqidatun Najin, dia kata Najin ni, bahkan qudrat itu qading lah, tengok hak Sa'duddin. Qudrat bagi Allah itu qading lagi azali. Baik. Hak tu di sisi Sa'duddin Taftazani. Boleh guna, tak ada masalah. Boleh guna. Jadi contoh, kau tahqiq qudrah, baqa', mukhalafah, boleh kata qading, boleh kata azali. Di sisi Sa'duddin Taftazani, wujudi je hak qading. Ke mana? Iradat qading lagi azali. Ilmun qading lagi azali. Di sisi dia lah. Baik. Tapi di sisi Sa'duddin Taftazani, benda adami, wa yanfaridul azali fil adami kal baqa'i. Adapun sifat salbiyah dah ni. Hak adami itulah seperti baqa'. Maka hak tu tak boleh kata qading, tetapi hanya kata azali. Jadi soalan hak ji tanya gitu. Okey. Mustahil Allah Taala lemah tu mustahil. Baik kita pun nak pergi hak ahli istihalah. Tak lemah. Baik bila tak lemah, okey nak panggil qading kan nak panggil azali. Azali pun boleh. Nak panggil qading pun boleh juga. Dua-dua. Okey, baik. Tidak berbila-bila. Kau tahqiq, Azali boleh, qading boleh. Tak bila-bila. Kau Sa'duddin Taftazani? Adami. Adami kena panggil azali. Azali ya. Tu ya. Tu ya di sisi dia deh. Baik. Tak curah mana gua ni jadi. Takut jadi payah nak masuk. Kau kena Quran kan? Bila awak cahaya je tu. Baru kena. Ayuh tak nak upload mula. Syuah. Baik, apa dah? Okey, baik. Baik, habis dah. Selesai dah bab tu je dia. Ini nak kata qading boleh, azali boleh. Kalau nampak pelik, ambil kau tahqiq. Tapi kalau kita nak main akal gitu, boleh juga. Kita orang hak Sa'duddin tu, dia ada pendapat dia. Dia lama besar kot dia ni. Kitab dia, nama Syarah Maqasid. Kalau ngaji di Mesir, hak ngelah kali dia, Syarah Maqasid dia panggil. Okey, baik, tengok habis. Okey, tengok muka surat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan kesemua mereka itu rusul bersifat dengan tabligh. Menyampaikan. Artinya nya mana tu? Nya tabligh tu. Artinya nya tabligh.
menyampaikan segala yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan kepada umat-umat. Maka wajiblah kita iktiqad pergi begitu dan iktiqad tak menyusup mereka itu akan yang tersebut. Tak susuk. Tu. Adapun yang dilarangkan mereka itu daripada menyampai, maka mustahil atas mereka itu menyampaikan dia benda yang dilarang tu. Benda hak larang nyapa juga. Mustahil. Baik. Dan diberi pilih antara menyampai dan tidak, maka harus mereka itu menyampaikan dia dan tidaknya. Nak nyapa boleh, tak senyapa boleh. Baik, contoh, we pilih. Nabi SAW beri senara nama puak-puak munafik di Mekah. Di Madinah dah. Nikah Madinah. Okey, baik. Dia beri kepada apa dia? Huzaifah Al-Yamani. Ini senara munafik. Tapi Nabi kata, aku kamu ni punya kau ke? Sehingga ada sahabat lain, saya ingat Sayyidina Umar, dia kata, cuma aku kata, siapa dia? Senara ni. Ada kata, tak boleh, Nabi tak siwi royak. Dia pilih. Tengok, kalau nak pergi kepada orang itu saja, boleh juga. Dia pilih dah. Itu dia panggil menyampaikan. Baik, habis. Dalil tabligh itu kita fikir seperti dalil amanah dahulu juga. Kerana jikalau mereka itu menyusu, maka tentulah disuruhkan kita dengan menyusu ilmu. Pasal Nabi ni dipanggil uswatun hasanah. Kita turut dia dah. Jadi kalau itu susu ilmu, kita susu juga. Sedekah susu ilmu ni Allah Ta'ala larang. Dan lepas tu beri dahulu mula lagi. Hadis tu, dia cekal tau. Dia kecekal. Orang ada ilmu, tak si royak. Baik, habis. Kerana mereka itu contoh ni contoh lah. Dan tauladan bagi kita. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala menyuruhkan kita dengan menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Baik. Artinya, apa-apa barang yang mendatangkan kamu oleh Rasul, maka ambil kamu akan dia barang. Hak Nabi bawa, ambil. Dan apa-apa barang yang menegah akan kamu daripadanya, maka berhentilah kamu. Maka keadaannya Allah Ta'ala menyuruhkan kita dengan menyusup ilmu itu bohong. Tentu tidak. Kerana ada beberapa hadis dan ayat Quran menunjukkan di atas haram dan berdosa menyusu ilmu-ilmu bila dapat syarat. Baik, kita tahu kita royak. Syaratnya tahulah, jangan memandang. Kalau begitu, kejaklah kata Rasul itu bersifat mereka itu dengan tabligh dan tak menyusu akan yang tersebut itu. Wallahu a'lam. Baik, habis. Dan kesemua Rasul itu bersifat mereka itu dengan fatanah, cerdik. Artinya fatanah tu cerdik. Maksud dia cerdik. Tengok terjemahan dia. Dia tak ayat bijaksana, dia kata tajam akal. Tajam akal. Maka wajib atas kita iktiqad begitu dan juga iktiqad tak bodoh. Tengok ni. Dia tarik pada tarik tak di ni. Dia buat mari hak wajib, dia buat mari lalu istihalah tu mustahil. Tak bodoh. Takut orang jadi kalau orang tak biasa. Okey, fatanah cerdik, mustahil dia bodoh. Lepas tu nak pergi hak mana? Pergi hak bodoh kau lagu mana? Jadi ayat lalu tak bodoh. Hak tu hak nak istihalatul mustahil. Tu dia. Dengan sebab kita berfikir, kalau mereka itu rusul, bodoh, tentu Tuhan tak latih mereka itu. Orang bodoh apa dia nak latih? Baik. Kerana jadi rasul itu daripada pekerjaan yang amat berat. Dan tak tertanggung oleh yang bodoh-bodoh. Kerana jikalau bodoh mereka itu tentu tak kuasa mereka itu daripada mengalahkan hujah-hujah dan dakwa-dakwa segala kafir yang karub. Padahal mengalahkan hujah-hujah itu ada sabit ia hujah-hujah.
mengalah ke hujung-hujung tu di dalam Quran. Mana contoh kisah Nabi Ibrahim? Dia debat dengan apa dia? Raja dia tak? Namrud baik. Sabit. Dia nak kata bodoh lagi mana benda hujung tu ada. Nabi Musa debat dengan apa nama ni dengan Fir'aun ke? Ada enggak? Ada berlaku. Baik. Lagi pula kalau mereka itu bodoh, tentu membawa kepada orang tak percaya dan tak ikut akan mereka itu, walau sedikit pun. Maka luputlah hikmah dibangkitkan mereka itu Rasul jadi pesuruh itu. Kalau begitu, tentulah kesemua mereka itu bersifat dengan cerdik dan tak bodoh. Mereka itulah yang dituntut. Wallahu a'lam. Baik, habis Pak. Jadi Pak wajib, Pak mustahil, so harus 9. 41 campur 9, 50. Kiri. Baik. Waktu kena jadual mula. Buat comel sikit. Buat comel hok mana wujudi, adami, amri tibari. Baru sedak nak mai hok dia tak nu ni. Aku tukar lagi ya. Jadi itu. Baik. Tak apa kau lah. Baik habis. Dah harus bagi Rasul itu bersifat dan berperangai dengan sifat dan perangai manusia. Yang tidak membawa kepada kekurangan pangkat. Ni beza hok harus di ketuhanan lain weh. Harus Tuhan tu hok harus mengadakan mungkin meniadakan mungkin. Harus bagi Rasul bukan lagu tu. Harus bagi Rasul bersifat seperti al-a'rad al-basyariyah. Seperti manusia lain. Makan, minum, kahwin, tidur, sakit. Tapi kena ingat, jangan yang menguraikan maruah. Contoh ini. Kalau kami kecil kita berasa sedang. Kisah Nabi Ayub kan dia bubuh ulak. Dia bubuh ulak, buh mula. Benda tu tak sabit. Benda tak boleh nak cerita. Tak boleh wak domel wak cerita. Mana boleh gitu kalau ulat ada di sini orang mari ke tak? Jadi Nabi ni tak boleh sakit yang meliarkan orang nak pergi pada dia. Sakit yang kalau kita pak kita kat dia. Orang tak pergi masuk dekat. Penyakit dia. Covid lah gitu dia. Gitu lah bagi orang tak. Baik, betul lah. Baik habis. Tu. Yang tidak membawa kepada kekurangan pangkat mereka itu yang tinggi itu. Dan juga yang tidak membawa kepada luput hikmah. Dijadikan mereka itu rusul. Misal yang harus itu seperti baik. Contoh hak harus tu contoh yang kena makan. Minum, tapi makan bukan makan siapa kenyebut tak. Kayak gitu dah. Tu dia panggil hilang sikoh. Hilang percaya elok. Baik habis. Dan sakit demam lebih kurang. Sakit demam lebih kurang maksudnya sakit sikit-sikit lah itu kata tak. Nabi demam, Nabi ni. Bukan kata beli pak serak patuh hadap gitu. Dan berkahwin dan misal yang tak harus itu seperti makan belan-belan berjalan. Belan-belan. Di bahasa kapur dia ni. Dia kita tak sambil lah ni. Baik. Baik. Makan tu harus. Makan sambil jalan tu. Tidak sayugi dengan orang panggil pangkat. Pangkat sebagai Nabi. Maka sini ada ulama wicah. Orang awal boleh buat gitu. Tapi orang ada depan-depan, ustaz, Tok Imam, Tok Wila, tak boleh buat gitu. Ni soalan gini. Orang awal mungkin dia ikut dari dia. Dia nak ngomong lagu mana, dia nak caku mana ke. Sebab tu kalau tengok setengah pak kita, bagus juga je. Untuk Tok Imam, ustaz ni dia buat tepat ke? Dia tak boleh capu. Bukan maksudnya, ada kasta agama. Tak. Dia, nak katakan dia jago. Agak gitu kan dia dapat agama kat buah tak ingat baris dah. Jadi dia jago juga. Dia duduk pak-pak tu alim ni dia jaga sikit. Dia kayak dah gitu. Hasanatul guru orang awam boleh buat tapi orang-orang kena mai orang-orang ilmuan tak molek gitu. Contoh hanya dah. Orang kapur orang awam pakai luar 3 suku. Bawah lutut ni bukan atas lutut ni, hak 3 suku tu. Dah, okay, 3 suku.
Orang awam lah. Di kedai rato, rato paham mana dia. Mungkin tak apa dia. Tapi kalau ustaz tu email makan gitu kan. Kita tengok pun. Ya. Hak rumah tak apa je, hak rumah kan kita nak kerja atas kita. Ni dia dekat kata nak pergi beli ke gapo ni. Leh. Tak apa itu. Lupa gak masalah tapi sudu. Tapi sudu. Tanggung esok kita email tu ustaz ni ialah pakai pi yo. Jadi kita dulu tu dekat anu tapi dia kita depan tu. Gerak jadi nak tobik tu pubuh juga. Tu. Dia panggil orang awam tak apa. Hak orang keilmu yang lain. Dia kira lain. Gitu. Tidak menjatuhkan maruah. Kena ingat tu. Kalau maruah. Bak tu mufti dalam kitab tu. Ya tu kan. Ada bul mufti ke apa ke? Ada wadi. Haram bagi orang haram ke dia tidak harus bagi orang awam memakai pakaian mufti. Dan mufti tidak boleh berpakaian seperti orang awam. Orang tukar. Piyah merah. Nak tanya soalan. Kakak ni poloh punya. Jadi pakal lebih pada ulama. Hak ulama pula lebih kurang ada. Lebih kurang gitu. Kita ni tidak ulama lebih kurang. Tak buat style gini lah. Tapi lebih itu sikit ada orang lah. Tapi kalau kita tengok pak kita kak. Kalau orang haji dah. Orang klik Mekah dah kak. Kain sebab. Piyah tu dia tak akan tinggal. Macam Jepang. Ya kerja pun pakai piyah. Ya gimana dia pakai piyah. Tu dia panggil. Walaupun orang awam tak kapih tak apa. Pun kita di pun ada kita tak pakai juga ada ni. Tapi nak ayat gitulah. Dia panggil jadi istilah kita ni sikoh tak ke? Sikoh. Gitulah. Makan sampai jalan. Atau oleh lah kata. Dan seperti gila dan kurang akal tak cerdik. Dan tiada harus pula bersifat yang membawa kepada liar orang daripada mereka itu seperti penyakit pecah belah. Lagu mana? Wallahualam. Penyakit pecah belah ni penyakit bala ke penyakit kulit lah rasa penyakit kulit yang menyebabkan orang tengok luka jadi kurak gitu dia. Baik, amin. Tambihun peringatan. Adalah dikehendaki dengan harus itu ialah harus pada akal dengan makna membenar oleh empunya akal dengan berlaku yang tersebut atau tidaknya di atas mereka itu bukanlah tengok dengan makna harus syar'i. Dari syar'i ni mubah. Ngaji dah itu je. Al-Sufi. Mubahun. Mubah ni harus. Benda harus ke dia? Nak buat boleh tak boleh buat boleh. Nak makan nasi boleh tak boleh makan tak apa. Lapar makan. Baik. Dengan makna boleh mereka itu pilih yang tersebut, maka ini bukan dikehendaki dengan dia. Bukan nak ni. Harus tu yang berperangai seperti manusia. Bukan nak harus ada syarat ni. Yang nak ialah harus yang berperangai seperti manusia yang tidak mengurangkan maruah. Seperti makan, minum, berkahwin, berjalan. Itu dia deh. Bukan maksud sini harus ni dia tahu. Molek ke? Dalil harus yang tersebut itu ialah ada kejahatan. Ada kejahatan ni maksud robik gini. Ada orang sihir. Ada kan Nabi SAW kena sihir kan? Bikin memang ada apa? Ada. Hidup tengok sudut. Ada kejahatan maksudnya ada orang sihir setengah-setengahnya dilihatkan dia oleh yang bersemasa dengan mereka itu. Apa dia semasa dengan dia? Sahabat ah. Kisah dia lagi cari-cari rupanya. Ada rambut Nabi di dalam telaga tu. Orang tu ambil nak sihir. Bila lagu tu malaikat pun turun suruh baca 3 Quran. Dia orang bom orang baca tu ke. Qul a'udzu tu dia tu. Okey baik. Ada dalam tafsir Hasyah Jamak ala tafsir Jalalain yang ada sebut cerita ni. Cerita Nabi kena sihir. Baik habis. Dan sampaikan khabar itu kepada kita orang tak ada sahabat pun. Ni. Orang pun riwayat ada. Kita pun tahu cerita. Hak je nampak kelih dengan mata kepala sahabat pada zaman tu. Maksudnya benda tu benar, ada. Tu dia. Dengan jalan khabar mutawatir yang tak terima bahung sekali-kali. Wallahu alam. Baik habis. Maka kejaklah bagi kita semuanya sifat bagi Rasul yang wajib syarak di atas kita tahu dan
Iktiqatkan dia. Iktiqatkan dia sifat bagi Rasul tu. Inilah yang dikatakan segala aqaid. Aqaid ni simpule iman. Dalam akadun tu, so simpule dia. Aqaid ni simpule iman. Yang termasuk di dalam makna kalimah Muhammadur Rasulullah. Maka cukuplah 50 akidah yang termasuk di dalam makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ada beberapa perkara yang direntikan dan yang dipahamkan daripada istighna'nya Allah Ta'ala dan iftikar barang yang lainnya kepadanya Allah Ta'ala. Hendaklah dibelajarkan dia barang. Belajar lagi. Mengajar lagi dah tu. Molek agak tu dia. Di kitab yang panjang-panjang bicaranya. Dan hendaklah belajar lagi akan beberapa perkara yang tidak disebutkan dia beberapa perkara tu. Di sini disebutkan dia beradu situ dulu. Di sini dengan berasul-rasul hingga lepas padu ain di atas kita yang muslimin. Berhenti situ dulu. Baik. Jadi kitab ni tok dia atau pas ngaji kitab ni kena ngajak lain pula lah dia kata. Ngaji berasul-rasul deh. Ngaji tak lain kata. Baik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina. Sayyidina tu je dia. Sayyidi. Sing wawute Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Selesai tulis pada 3 hari Zulhijjah 1378. Berapa je? Bulan ni berapa kan? Ni hijrah ni. Hijrah berapa je? Sepak pak. Citra tolak. Berapa tahun dah je? Dia boleh 9 tahun. Tu dia tak ada dah, dia baca lagi. Orang boleh faham akidah dengan kita dia. Dia 9 tahun tak habis. Dia tulis umur berapa? Allah Allah. Umur berapa gitu? Kita kata 69. Lebih 70 ada dah kali dah. Gak kali kita kata kalau kita kata tak 69. Umur standard orang lain ni 63, 69 gitu dah. Out dah. Tu tak ada orang baca lagi. Dia ilmu ni jadi. Kalau dia tulis umur 30. Tambah 30. Berapa? 99 tahun. Kan satu. Boleh baca ayat gitu je tu. Danga, tuho, boh, bahu gitu ya. Tapi nak yang ada tu hari berkat apa? Mau boleh pihak akidah kot dia. Terutama bab mustahil qading tu. Kita dulu apa tak faham ni. Orang duk buat apa dia mustahil qading. Senyap ni. Hak ni dia wujudi kau dia. Wujudi dulu tak agak dia wujudi. Wujudi. Tahu bila hak ni nafsiyah salbiyah gitu dulu. Wujudi adami alam mana ni. Tapi dia ayatnya dia berkat ngaji kita lama ni. Berkat. Baik, habis lagi. Peringatan. Ayuh. Gede tu. Peringatan. Ayuh hai kaum-kaumku. Ataupun hei kaum-kaumku ni. Ayuh hai. Gede ya ayuh hai. Wahai tadi. Wahai tau. Ayuh hai kaum-kaumku. Sedap juga bahasa dia. Peringatan, ayuhai kaum-kaumku. Belajarlah kamu. Belajar. Tak ada rugi belajar ni. Baik, tak ada rugi. Akan ilmu i'tiqad ini, ilmu pegangan ni, beri jadi lepas kamu daripada nama muqallid. Ni. Duk ngaji tak sih duk jadi taklid benarnya. Ngaji dalil. Sebab bila dia taklid kat khilaf lalu ulama. Atau pendapat kata kafir. Pendapat yang kedua, pendapat muktamad. Ini mesah tapi berdosa. Serabut bunyi tu ya. Baik. Muqallid tu.
Iaitu dengan bahawa kamu belajar daripada guru-guru yang sengoti pandainya guru tu. Cari hak pandai sungguh. Jangan hak pandai buah. Baca 2 baris buah kat situ. Tak sedap tak? Baik. Habis lagi kita tengok pak kita je tu. Kita tengok. Ustaz hok ngajar hok kalau kita tak boleh mana kalau hok pasal buah gitu kan. Dia umum suka. Pada dengan orang awam. Baik. Dan mengetahuinya. Dan janganlah kamu memadai berlebay-lebay rupa. Sini pula dah ni. Oh, tengok kau pakar gerung. Jubah 2 lapis. Okay. Tidak lagi hok ni ni. Kalau saya apa dia ustaz mana lagi dia sedak dia makan. Janggut ni, joboh rapat-rapat lata. Kayu sugi 12 lengok, alik ni sebelah. Kata. Bak akidah halah kuana. Tak salah. Pak mun. Baik. Berlebar-lebar rupa dengan tidak berisi. Tidak berisi tu pihak dalam. Dalam tak harga apa. Dan janganlah kamu buat contohlah dan tiru akan orang-orang yang seperti itu. Jangan dia buat contohlah. Kata mana? Kalau tengok tak ada ni gini lah dia. Tengok ada gambar dia pakai gitu ya. Pak Dok lagi ya. Sebab pakai baju lip langgar gitu. Pialing insya-Allah. Ya ada. Baik. Pas salah kau kita nak akan jubah nak akan tidak ada salah pakai. Musuh Nabi. Cuma bila royak gini kita lagi semangatlah sepatutnya ni. Malah aku pakai sebab ni. Tak kena. Pakai sebab pakai. Kan jubah pakai. Kata ngaji. Sesat. Oh, rumah. Baik habis. Maka tertipulah kamu dan rugilah kamu kemudian daripada mati kamu. Mati gak rugi nyesal. Duk tiru hok tak salah kuano. Dan hendaklah kamu reti akan makna zat dan makna sifat. Faham molek? Sifat gapo nama, zat gapo nama. Baru mudah nak ngaji. Jadi bila qiyamuhu ta'ala bi nafsi tidak berhajat kepada zat. Dengan maksud dia bukan apa ni dia tu? Sifat dah. Okey, tidak berhajat pada zat. Berhajat ada zat ni ke dia? Sifat. Nampak tu? Tahu molek tu. Dan makna jising. Jising tu gapo? Boleh belah lagi. Jauhar firik. Kita ngaji. Jirim. Jauhar firik dan makna arab. Hak benda pe. Janganlah kamu jadikan diri-diri kamu yang bersih itu masuk di dalam jumlah orang-orang yang orang-orang yang dengar khabar nama yang tersebut juga dengan maksud ke dia reti sebut lah tapi tak tahu. Gitu kita Rabi. Dengan maksud ke dia orang yang dengar khabar maksudnya boleh royak gitu gini dah tapi tak tahu gapo. Wujud kedai dekat lacak mulu. Terus tanya nak tanya sikit Wahdaniyah tu lagu mana Tak usah lah hak mutasi mufasir tu pasal benda payah. Wahdaniyah tu gitu. Tak boleh nak jawab. Tak ada. Baik. Baik. Dengan tidak kenal akan benda-benda sendiri dan hendaklah kamu renti apa-apa benda ni yang ada dan apa benda-benda yang semata-mata sungguh dan sengoti juga. Baik. Anda tahu. Dia tiga ya dah. Kita ayat mula. Benda ada lagi sungguh, lagi sengoti. Zat Allah Ta'ala sifat mani. Benda tak ada tapi sungguh. Sifat hak adami lah. Okey baik. Benda tak ada lagi dak. Benda tak ada lagi dak ialah makdulah hak mustahil sifat mustahil ke tak lah. Lemah bagi Allah Ta'ala. Tak ada lagi dak. Dak dak semata-mata dak. Istihalah dia tu. Wajib ni wajib melazimkan wajib istihalah tu.
Tak lemah tu melazimkan wajib. Nampak tak? Dia kena beza. Dia molek ni, puji ayat ni nak buat jaruah. Buat jaruah sini kau. Takut buat di kertas lain tak nak tinggal tak mana pula dia. Tak sini. Mula-mula nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah dulu. Pas waktu bi wujudi amru itibari adami. Waktu bi pecik sosok. Lama-lama ingat. Baik. Habis. Wi tahu. Baik. Maka ini perkara ialah dikatakan beberapa tangga wasail lah bagi nak mengertikan ilmu usuluddin dan ilmu usuluddin ini, maka bolehlah dikatakan yang tak kenal yang tersebut itu ialah yang tak pandai dan tak reti ilmu usuluddin. Maka macam mana kau nak laba berniaga kerana modalnya tidak ada? Nak boleh laba utuh lagu mana? Modal tak ada. Dengan maksud warna. Akidah taklah warna. Nak ramah hak sunat. Nak boleh nego-nego ni kena ada modal. Modal tak ada. Kat kita ni modal ada dah. Cuma sikit ada lagi. Tambah-tambah gitu lah. Ada utuh sikit, tambah pula. Dan hendaklah kamu tahu bahasanya orang-orang yang pelihara angin. Pelihara angin dia. Pelihara angin dia. Jaga angin. Tak payah. Orang kelah angin tu, orang angin tinggi tu. Dia kalau buat kita. Agak sombong. Tak, angin. Angin. Tak kena angin dia kak. Okey tak kecek. Tak kena angin dia. Jangan dia tu tak belaga angin dia tu. Jangan. Jangan dia. Pelihara angin-angin itu besar. Agah tu, zomo tu. Besar mudarat. Dan penyakit dan jadi penyakit bagi diri sendiri. Maka tentulah sebodoh-bodoh manusia. Harap hamba kepada yang pandai-pandai yang melihatkan risalah ini bahawa jangan cepat celanya risalah ini. Jangan duk gaduh kak. Kita pegang-pegang begitu je. Tengok dulu deh. Jangan duk gaduh lagi tengok tu. Telik cek kita tu. Hok ngaji ni tak kena, dia tu buat lah deh. Hok kena. Jangan duk gaduh kata. Terutama pada orang lain. Hok bodoh tu suruh kira. Dia tak tahu kuatkan. Hok galih buat tu. Baik. Kau dia pun mesti ada dalil dia buat tu. Baik, habis. Jangan cepat celanya dan cercanya. Kemudian kalau ada yang saudara tak puas hati, maka haraplah saudara-saudara menanyakan dengan baik. Akannya pandai-pandai yang sejati menerima ilmu daripada guru Pak Doe. Tengok ulang pula lah. Anaknya dia jong sungguh Pak Doe ni. Bisa sungguh dia. Dia bisa sungguh dia. Tak ingat pula dah bawa kitab tu. Apa mula? Atau yang sejati bertali dengan hamba yang Doe ini. Tak ngaji pada pun tak apa hak ngaji dengan hamba. Beri ngaji dia Babo Li, Babo Ismail, Babo Abdul Aziz tu, Misbahul Munir. Kan orang dia tu. Lepas tu jadi natu dia. Babo jadi natu Misbahul Munir, pengarah Misbah. Dia tanya mati sini. Dia kata. Ya sorry lek sana. Lepas tu mari di paluh ni mana. Mati sini. Kita pun tak pergi lagi ke dia mana. Baik. Dan hendaklah saudaraku ingat bahawasanya kata salah dan kata tak boleh pakai itu tak payah dan tak kena fikir dan tak payah dan tak kena fikir dan belajar. Sungguh. Salah tu. Banyak boleh. Banyak kapur duk barang. Aish. Kena kok mana. Benar ayat salah. Mudah. Tak payah ngaji. Tak ada orang royak kan. Kau pergi ngaji, kau tahu banyak salah. Baik tak ngaji betul semua. Kena.
Kena sebelah tu lah gitu tu. Kena sebelah tu diwangi. Ada. Ada, tengok habis. You basuh tadi. Dia dah sedap dia. You sebab buah-buah kapu kini ya dia. Relax ya. Tapi sakit sungguh. Apakah orang kapu scare tu? Orang takut ada bak usul. Walaupun kapung gitu pun, jangan. Terus tanya pak kita, tak je tak? Ha. Bakok ni ke dia? Sungguh. Adami kau sungguh, kau wujudi. Taklah kau mana. Tapi benda tu dia panggil dalam bak perbahasa rumit dah kira deh. Baik, tak apa habis. Dan kata tak boleh pakai itu tak payah dan tak kena fikir dan belajar. Dan berguru sehingga sehingga siapa-siapa pun yang tak bisu itu boleh kata belaka. Selagi mana boleh kecek royak. Baik kata dia. Itu boleh kata. Maka yang payah yang telah masyhur daripada tok nenek lagi itu ialah nazar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nazar ni tengok wak mikir, hak tu hak payah. Ni orang tengok kita ni jadi nazar tengok. Rasa tak kena ibarat gini. Supaya koding azali tu. Kalau tak berhati di ibarat akidah naji, soh lah. Dia kata kidam itu adalah kidam itu adalah koding lagi azali. Di sisi Taftazani Sa'ad. Sedekah Sa'ad kata, hak koding ni dah wujudi. Jadi tu dia panggil kena nazar tengok. Kena ambil harap. Kena cek. Tu dia. Baik. Nazar yakni berfikir pada serba-serbi ilmu dan menghalusi akan cakapan-cakapan ulama yang muhakkikin. Ulama muhakkik ni kita ayat dah dia itu deh. Ulama yang kau tahqiq, dia ayat tu sekalinya ada dalil. Supaya Sa'duddin Taftazani tu muhakkikin tu. Dia tu. Deh. Balaghah dia tu. Nahwu dia. Mantik dia agak tu. Taftazani ni. Maka ini perkara tidak sayugia dengan gaduh gundah. Yang ialah daripada perangai syaitan. Jangan duk gaduh. Kerana gaduh-gaduh ni daripada perangai syaitan. Lagi pula ini perkara tak hajat kepada membesarkan cakapan kecap besar. Dan menderahkan suara. Tak perlulah. Tak perlu dah tu. Lagi pula hendak saudaraku ingat bahawasanya menang atau kalah bicara hukum-hukum itu lain ia daripada betul. Maka yang berharga itu ialah betul jua. Baik. Walaupun tak sahih. Walaupun tak masyhur. Ambil yang betul. Kalau benda tu salah walaupun tu sahih, tak boleh ambil. Betul tak dia ayat ni. Baik, ambil. Baik. Menang atau kalah bicara hukum-hukum itu lain ia daripada betul. Maka yang berharga itu ialah betul. Hak tu hak nak juga. Betul juga. Maka inilah yang disuruh ambilkan dia. Baik. Ambilkan dia hak betul deh. Jika dikatakan di sisi awam dengan kalah sekalipun. Betul. Deh. Inilah yang disuruh ambilkan dia. Dia hak betul tadi. Jika dikatakan di sisi awam dengan kalah sekalipun. Orang kata, tak guru tu kalah. Pasal nampak ramah hak duk sokong alik ni. Tidak gitu. Dia kira ialah pada hak betul. Berkali nak masalah mustahil qadin dah ni. Dia ada dah. Ambil dia ni, mustahil qadin. Balas sakit ni. Ada tu guru cerita mufarakah kan. Mufarakah sungguh kalau tapi kita rasa untuk guru tak kaya dia iktikad. Hak mustahil tu qadin juga. Cuma dia silap ibarat.
Contoh kita tu mustahil itu ialah lemah. Tak kira itikad juga lemah. Mesti dia kata tak lemah. Cuma tak boleh nak tergambar nak royak hak istihalah tu ya. Mujurlah juga. Anak-anak murid pada ni, pada SD anak murid dia ni. Dia itu deh. Baik habislah. Alhamdulillah lah boleh faham kita. Kalau sekalipun ini nasihat terhadap kaum-kaum hamba juga, tetapi boleh juga saudara-saudara yang muslimi yang dhaif, yang lemah, ambil pakai sehari, ambil pakai sehari dua. Nak sehari dua ambil lah nasihat ni di atas. Dia mengenal diri ni tak ada ni. Sementara nampak nasihat yang terlebih besar. Oh selak apa ni sementara nak dapat hak lagi besar tu ambil dulu hak hamba sehari dua katanya tadi. Dia super kecek je buang gitu ya. Jadi kalau kita baca super buang, ambil lah hamba sehari dua boleh nak pakai. Padahal tidak sehari dua dah ni hak dia ni. 29 tahun dah ni. Deh. Man tawadhu'a rafa'allah. Siapa yang tawadhu Allah Taala akan angkat. Tu kan kaedah dah. Siapa dia merendah Allah Taala angkat. Jangan tinggi. Jangan tuan tinggi. Bila dia tinggi, sombong tu ambil pakaian tu saya jangan. Maka perendah. Tak ada yang perendah. Tu saya makan bu dak dia. Ambil pakai sehari dua sementara dapat nasihat yang terlebih besar dan terlebih elok. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baca kul huwallahu ahad 3 kali. Niat sedekah pahala pada tok diske, tok guru dia pada dan semualah muayah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala wassalatu wassalamu. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' maghfirahum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.